Okay guys, welcome to new project Clan Nepang. Tutup Ben. Okay, Mawi, kita nak ke mana hari ni? Hari ni kita nak jumpa bersama dengan designer Atik. Apa orang panggil, mencari barang-barang semula jadi dalam hutan untuk jadikan dekor yang cantik semula jadi untuk projek misteri kita bulan depan. Jom. Kayu ni kayu sesuai tak? Nampak gaya designer kita dah jumpa dah. Bagai khazanah, artifak khazanah yang menarik. Ini orang panggil. Kita tengok apa kita boleh buat from waste to art. From waste to art. Misi carian kita. Okey. Tengok designer kita ke bawah jadi. Awesome. Korang. Oh, kayu ni lah. Kayu kita tengok sikit ah. Oi, duit. Nak cari kayu. Cantik. Kawasan ni juga telah menjadi masa banjir. Maju terus. Let's go. Okay. Hasil tangkapan. Habis dia check kan. Macam mana dah hasil tangkapan? Memang ganah. Okey, ada Abang Jo. Jom. Oh, ni hasil tangkapan Abang Jo hari ni lah. Mantap. Oh, ni serang kerengga. Okey guys. Kita no. Patah balik cepat. Oh, skuad merempuh orang. Okay? Skuad merempuh. Mesti. Skuad merempuh. So, let's go. Macam mana perjalanan kita, Sofi? Baik guys. Terbaik ya? Jumpa dah satu korang. Satu lagi artifak korang. Asyik. Okay. Kita dah proses memindahkan artifak korang. Mujuk ada Ahmad Daniel aka Badang Kuantan. Alamak, saya lekat pula kau. Aduh, kameraman tak selamat kali ni kau. Kameraman tak selamat.
Rindu dah. Okey. Sebenarnya Macam mana Amah? sakit. Oh, Kerengga kita. diserang askar kerengga. Yo. Nak angkat kayu balok tu dengan serangan kerengga ni memang Siap. Kerengga masuk lagi. Habis kerengga. Habis kerengga. pejuang habisan. Okey guys. Ciki asuti lagi banyak. Dah penat-penat potong kayu hotel. dengan ni. Eh. Bahan kepuk dekor. Ada Sana sikit ke tengok. Kat atik potong dekor. Oh, dak ni buat apa? ada apa? Ya. So, tunggu next video dekat YouTube Kelana Pahang. Okay mah? Ini Jumpa lagi. Stay tune korang. Jangan lupa nantikan rumah projek. Semula. Okay dah. Nantikan. Nantikan projek baru kita. Okay, so jangan lupa. Like, comment, share and subscribe untuk video selanjutnya. Mantap.